Assalamualaikum. Selamat malam, okay? Kita teruskan kelas kita yang sambung dengan kemarin punya. Okay. Okay. Kita masih lagi sambung kepada kiri. Kiri adalah direction. Kiri pula. Kanan adalah direction. Kiri adalah continuation. Okay. So, full note. So, nampak jelas macam mana kita handle kiri punya dan macam mana kita handle kanan punya. Kiri ni adalah kita handle nombor dua lah. Ingat dah. Kiri ni nombor dua, kanan ni nombor satu. Jadi, selepas kita handle yang kanan pula, barulah kita handle yang kiri punya. Okay. So, macam kemarin, Vic, kita terus sambung pergi kemarin. Hok mana tak ada kemarin tu. Masuk je lah 4 hari ni. Okay. Macam kemarin, Vic. Kemarin kalau kita tengok, kita sambung mari adalah compression. Okay. Okay. Dari compression ni, Vic, kita tarik trend line. Okay. Kita tarik trend line. Dan dia ada dua candlestick yang sudah pun break up. Okay. Kalau dikira kiri punya, kanan punya, at least ada nak juga, nantilah majing. Kalau dikira kanan punya, uh, break up compression, okay, kita sudah tukar nama, okay. So, kita tulis dulu bagi detail sikit. Kanan, nombor satu, kanan, H4, time frame, direction. Okay. Direction. Okay, kita tulis bagi detail sikit. Alhamdulillah. Nombor satu, breakout compression. Bermakna compression tu sudah breakout. Breakout compression. Kita pergi sampai nombor dua. Nombor dua, bergerak secara Mon ni adalah momentum. Okay. So, kalau kita tengok daripada H4 yang minggu lepas punya, dia bentuk dia macam ni lah. Dia ada compression. Compression ni, sebenarnya dia complete dua-dua ni, ni. Dia complete dua-dua. Breakout compression ada dan bergerak secara momentum. Jadi, dua-dua ni ada. So, kita tak perlu ragu-ragu nak pakai salah satu. Sebab dua-dua ada, kita tak perlu ragu-ragu. Kita cari je untuk continuation. Jadi, macam Pik ingat kemarin, bila perah ni sudah jalan, tapi timing tu sebelum lagi dia close, Pik ingat aku dia sudah break up, tapi tidak break up lagi. Selepas dia break up, Pik bermakna masa dia ni sudah tamat dah. Full balik, walaupun malam ajar dah, tapi full balik. Bila masa dia sudah tamat, dia kena open candlestick baru, Pik. Dia kena open candlestick baru. Selepas open candlestick baru, kalau Pik perhati, dalam grup, mesti ada Nando, Pik. Pik tengok dah. Set up full ko, set up bar ko, mesti dia ada tanda ni macam ni. Macam email buat ni. 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 Penting, Pik. Sebenarnya bila kita tanda di mana open market tu penting sebenarnya. Sebab apa? Sebab di sini kita tahu time frame berapa kita tanda dan dia open tu mana dia pergi. Dia pergi low dulu ko dia pergi hard. Jadi pentingnya kita nak tanda open candlestick H4 tu. Jadi daripada situ kita kena tanda H4 tu open. Ni kalau Pik tengok ni semua ni adalah level-level hok tanda open dia ni. Ni full tanda. Ni dia open. Kat sini pun dia open. Ni adalah semua level open H4 punya, Pik. Jadi daripada sini kena tanda. Ni. Macam ni tak. Ni full tanda. Jadi full kita tahu. Candlestick H4 sebenarnya adalah candlestick yang mana dan dia open macam mana dia buat. Jadi bila Pik pergi ke dalam market, dia open, Pik nak tanda tu di time frame berapa. Contoh Pik nak tanda di time frame M5. Time frame M5 dia adalah kat sini. Kita pergi contoh. Okay. Bermakna kanan tu sudah complete lah. Compression breakout pun ada.
breakout compression pun ada, bergerak secara momentum pun ada, dua-dua ni ada. Jadi trendline pun ada, breakout pun ada. Jadi ni adalah candlestick baru open. Bila dia baru open, kita tanda dekat dia baru open ni. Lepas tu kita pergi kepada time frame M5 ke, biasa Fu akan pergi kepada time frame M5, Fu akan tanda dulu. Ni adalah open dia ni, kalau Pit tengok sini ni, pukul 5.55 dan pukul 6. Pukul 6 ni close candlestick H4 dan opennya yang baru H4 punya. Jadi bila dia open, kalau Pit tengok, open dia ni gimana dulu Pit? Dia pergi atas dulu. Ni, bila dia pergi atas, kita tak payah layan compression sell tu sebab dalam ni dia ada compression untuk sell punya. Ni. Tapi direction kita adalah untuk nak buy. Ni. Ni, compression sell ni wujud. Compression sell ni dia ada. Ni. Compression sell. Kejap kat sini pun boleh tarik. Ni. Tapi cacat sikit. Tapi compression tu ada. Jadi bagi dia breakout di sini dulu. Bagi dia breakout sell tu dulu. Ni, dia jalan sell. Sini, dia jalan sell. Tapi yang kita fokus sebenarnya, Pik, adalah compression buy. Jadi, comel ni, dia naik dulu sikit dan dia turun. Dan dia buat net compression. Adalah kat sini, di M1 punya. Ni. Yang ni kita cari. Jadi, kita tahu open dia sini. Open dia ni, dia pergi atas dulu ni. Bermakna, put option Pik ni terkena macam ni. Put option Pik ni terkena contoh. Dia ada compression kat sini. Okay. Dan dia pun keluar kat sini. Ni. Kat sini ada trend line. Contoh kat sini ada trend line. Lepas tu, dia open yang baru ni, dia break up. Ni, dia open yang baru, dia pun break up ni, Pik. Jadi, put option Pik terus entry buy sini. Entry buy letak SS sini. Tak sih sebabnya, bila Pik letak TP 100 Pik, dia tak akan sampai Pik 100 Pik. Sebab apa? Ni, sebab open dia pergi atas dulu ni, Pik. Ni, dia pergi atas dulu bermakna bila dia open dia pergi atas dulu, dia nak wishing kalau kita bawa dia ni nak turun. Tapi bilakah dia nak naik? Dia akan buat compression balik. Jadi, kita nak elak daripada benda ni. Sebab tu kita kena tanam mana area open dia. Dia pun open dia naik atas, kita tak layan. Ni, kita tak layan ni. Kita tak layan. Trend line sini pun kita tak layan ni. Ni. Sebab kita nak dia turun dulu buat low, barulah dia buat compression baru. Ni. Dia turun buat low, dia compression. Sini pun full tarik dah trend line sini. Top breakout lagi. Dia pun jatuh lagi. Pun tunggu lagi. Tunggu. Sampai pun jumpa compression dia kat sini. Ni. Pun jumpa adalah compression dia kat sini. Ni. Ni. Ni adalah breakout. Ni. Dia breakout dah ni. Tapi full rasa macam nak tunggu candlestick lagi lah. Baru nak ambil. Sebab SL pun kecil. Lalu kali dia pun turun. Full pun cross lagi sekali. Trend line macam gini. Dan dia breakout. Barulah hari Jumaat tu full entry buy. Ni. SL di bawah ni. Sebab sama je. Kalau kita entry sini pun boleh je ni. Kalau nak entry sini. Sini pun trend line juga ni. Ni. Dia compression juga ni. Dan dia pun melakukan breakout. Ni. Dia close siap dah. Boleh juga nak entry sini pun. Ni. Tapi sebab apa full nak tunggu sini punya? Sebab full nak candle M5 tu buat candlestick buy. Full nak M5 ni dia close dalam keadaan buy sebatai. Bermakna ni. Dia open adalah sini. Ni. Candlestick M5 ni dia open sini. 1 minit. 2 minit. 3 minit. 4 minit. 5 minit. Buat close. Sini dia open. Dia open bermakna M5 ni duduk sini. Ni. Ni. Duduk sini. Jadi full tak entry lagi. Sebabnya M5 ni dia baru pendek. Dia baru setahun ni baru. Ni. Pergi kepada M5. Kita tengok M5. Nampak tak ni? Ni. Baru son ni. Jadi full rasa macam tak yakin lagi lah. Full pun nak tunggu lagi. Sebatai lagi. Biar dia buat M5. Full nak tunggu sebatai lagi dia buat M5. Sekali dengan M15 pun buat juga candlestick buy juga. Jadi full tunggu je lah.
tunggu last sekali dia pun compression balik. Ha, ni, dia compression balik. Kat sini dia open baru. Seminit, sini dia open baru. Ni, sini. Sini dia open baru seminit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Nampak tak? Bermakna 5 minit ni pun masih lagi candlestick ni pendek. Tapi M15 tu sudah close dalam keadaan kan ni. Ha, ni. M15 ni close dalam keadaan reject. Dan M5 ni, benda ni kalau pun nak ajar detail, set mupaya nak jumpa, kena tengok di dalam market. Jadi M5 ni 2 batai dah dia bagi. Bye. Jadi full pun nampak air. Potensi nak naik ni ada dah ni. Full pun entry lah buy. Full entry buy sebenarnya candle sini lah ni. Candle ni lah so entry buy. Full entry buy dia berturun sikit. Lepas tu naik. Naik. Tapi kalau nak terus entry buy sini pun tak ada masalah, boleh je. Ni. Nak terus entry buy sini pun boleh. Ha, ni. Sebabnya kan nak entry buy sini boleh sebab waktu ni M5 ni dia bagi sebatai buy. Ha, ni. Yo buy. Open. Ha, ni. Sini dia open. Dan dia close sini. Ha, ni. Waktu ni M5 ni dia bagi solid buy. Ha, ni. Ha, ni. Yang ni punya ni. Nampak ni. Dia bagi solid buy. Full pun entry lah buy. Walaupun dia naik M1 tu dalam keadaan compression, full tak layan. Compression di M1 ni dia hanya sekejap je. Jadi kita kena tanda area open dia tu. Ha, ni. Area open dia ni kita kena tanda. Baru kita tahu open dia tu gimana. Jadi bila kita tanda dah open dia tu gimana, baru kita nampak. Wah, baru kita nampak direction tu. Ha, ni. Ha, ni. Benda ni kita nak. Benda ni. Kita kena tanda. Baru kita nampak open dia tu. Sebab kita nak dia open dia buat low. Kalau Pik tengok, semua hak open buat low, dia akan pergi ke atas. Kalau dia open dia tak ada buat low, dia terus buat high, direction buy, dia tak akan pergi. Okay. Macam contoh yang ni. Kita ambil contoh ni. Yang ni. Ha, ni. Yang ni punya, kalau Pik tengok, okay. Yang ni tak boleh. Sebab yang ni market dah nak close dah. Kita kena ambil H4. Ha, contoh yang ni punya. Kita ambil yang ni punya 1 batai, 2 batai, 3 batai. Lepas tu kita ambil pernah bergerak secara momentum. Tapi kita tengok ni. Patutnya dia open dia kena gila dulu. Tapi dia open ni gimana dulu. Tengok. Ha. Kita tengok dia open dia gimana dulu. Ni. Dia open, dia turun, dia compression. Nampak tak? Dia compression ni dia nak terjun. Ni. Compression dia ni nak terjun. Trendline dia kat sini. Breakout dia kat sini. Dia terjun tak? Terjun lah. Ha. Kata peak. Nampak tak? Dia terjun. Tapi kita nak sebenarnya lah macam ni. Yang kita nak adalah open, dia pergi buat low. Bermakna compression dia macam ni. Ha, ni. Barulah dia boleh naik ni. Ha, ni. Oh lah dia boleh naik. Syarat dia kita kena tahu mana open candlestick tu. Mana candlestick tu kena pergi. Semua. Kanan bergerak secara momentum ataupun breakout compression. Open yang candlestick baru, Pik kena tanda lah di H4. Baru Pik nampak mana Pik kena tupu sebenarnya. Mana Pik kena fokus. Macam yang ni. Ni ada adik Senin. 1, 2, 3. Ha, ni adik Senin punya. Kita tengok adik Senin. Open dia ni dia pergi ke mana dulu kan? Lebih tengok. Open dia open kat sini Pik. Ni. Sini yang open. Ni. Dia open, dia naik atas sikit. Ni. Waktu ni dia naik ni hampir-hampir nak break up buy. Tapi full tak boleh nak masuk buy sebab dia open dia pergi atas dulu. Ni. Dan sekali barulah dia turun bawah ni. Ni.
Nampak tak? Dia open, dia naik atas sikit, dia pun close balik, dia pun turun, buat low, dan dia baru break up. Ni. Full entry buy terus. Kalau peak entry buy candle nombor 2 ni, dia terus break up, boleh jadi. Ni hari Isnin punya. Kat sini lah. Aset muda tak sini ni? Kau mana tak ada ni? Hot leg ni. Cuba komen. Kau lag pula ni. Lag pula kau. Senyap eh. Hello, 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 hello. Lag pula dah lah. Hello, hello. Okey. Kena pasti sikit kena komen laju sikit Aku takut lag tidak kecek suara Suara okey dah. Okey tekan satu. Suara okey lagi. Kalau okey tekan satu Test, test, test. Uish, lag sungguh ni. Ais. Beres, beres. Lambat ah. Awak loading ke? Loading ke ni? Sekejap Tengok screen loading ke Lambat boleh suara siapa. Tak loading dah. Tidak ada yang loading dah. Okay. So, hari Isnin. Ni adalah first setup hari Isnin kita. Ni. Kalau Pik tengok, hari Isnin ni, compression ni adalah compression H4 yang lepas. Ni. Compression ni adalah compression H4 yang lepas. Ni H4 yang baru open. Jadi, perlu kau kita tunggu H4 ni, dia open, dia buat compression. Yes, perlu. Tetapi, kalau dia open, dia tak ada compression,
Macam mana pun? Bermakna kita gabung compression yang H4 sebelum. Bermakna dia pun keluar sini. Ni adalah area H4 yang lepas. Ha ni. Area H4 yang lepas. Lepas tu, kita pun cross train lagi ni. Tapi kita nak tunggu dia break up. Bermakna, dia open ni, di area sini, dia pun terus break up. Okay. Boleh tak kita entry buy? Cuba jawab. Boleh tak kita entry buy? Silat pula kau. Apa sesi ni tak ada komen ke apa? Udah let bola lah. Let lah. Hello. Hello, hello. Dah apa tak ada komen. Jangan senyap, geng. Aku tanya soalan lah ni. Aku tanya, kalau dia backup ni, boleh ke tak kita entry buy? Oh, aku tanya segmen ni sebab segmen senyap tu aku ingat collect tu. Eh, sebab tu aku ingat collect. Sebab tak ada orang komen sore habuk sebab kalau boleh janganlah masuk kelas ni nak tunggu Fu ajar direct. Fu pun nak tanya soalan juga. Fu pun nak tengok juga bila Fu tanya soalan. Kalau segmen jawab betul ke, salah ke, bermakna daripada situ lah Fu akan betul. Kalau betul kak, bagus. Kalau salah kak, Fu akan betul. Fair tak? Jadi tengok macam ni. Fu akan jelah balik ni. Fu akan jelah balik contoh. Fu akan jelah balik. Takut tak jelah ha. Pusing takut lag apa nanya. Nah, tak wifi dia berdua. Dia time tak ngajar tu. Beres je. Sambung 10 telefon pun beres. Main komputer. Tapi bila buat kelas kak, dia pakai attendance lalu. Okay. Okay. Kita pergi. Ni H4 selepas. Ni H4 yang baru open. Okay. Kita pergi dulu yang H4 hot selepas. H4 selepas ni, duduk tengah compression. Ni. Dan, alamak. Ni. Dan dia pun ada trend line. Okay, bermakna ni yang ni punya di time frame M5. Ni, M5 punya. Contoh. Okay. Lepas tu, masuk je H4 yang baru, dia pun open kat sini. Ni. Masuk je H4 baru ni, dia open candlestick, dia pun terus break up. Boleh tak kita pun terus nak pick up buy? Kira dia close dah lah ni, Pi. Ni H4 selepas punya. Pi faham molek. Gini ayat dia, Pi. Kena faham molek lah. Faham molek. Mula. Mula, mula. Okay. Tengok yang ni punya. Okay. Aku nak buat bagi besar baru nampak tu sikit. Ni. Okay. Ni H4 yang lepas. Ni H4 yang baru. Okay. 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 Ni adalah tertulis H4 H4 yang lepas. Okay. Ni H4 yang lepas. Dan ni pula adalah alamak. H4 yang baru. Bermakna baru open lah. Okay. Dalam time frame H4 ni, kita,
Kita pun kecek time frame M5. Jadi di time frame M5 kita jumpa macam gini. Dari time frame H4 yang lama ni. Ni yang lepas ni. Kita jumpa gini. Kejap. Lukis bagi detail sikit. Gini. Contoh. Okay. Lepas tu, trendline ni bukan compression di H4. Trendline ni adalah di time frame M5 punya. Ni adalah M5 punya. Ni compression ni adalah M5 punya compression. Yang ni. Okay. Warna ni adalah M5. Jadi, Cafe wajar lepas pada H4 tu open, kita kena tanda mana candlestick open. Jadi, M5 ni dia pun open kat sini. Ni. Bila dia open, peak pun tanda ni area open. Okay. Direction kita, kiri punya, kita dah dapat direction macam ni. Contoh kita ambil price bergerak secara momentum. Okay. Yang ni adalah yang ni punya. Okay. Ni. Kita tunjuk contoh. Yang ni adalah yang ni punya. Jadi, yang ni adalah yang baru open. Kat sini. Yang ni punya. Okay. Okay. Jadi, kalau Fu duduk dalam kotak ni, bermakna kotak ni lah. Kalau Fu duduk dalam kotak ni, bermakna yang ni punya. Okay. Jadi, lepas pada dia open, kita pun tanda di area open. Kita tukar color sikit. Tukar color. Color merah. Dia pun open. Dan dia pun terus break up. Jadi, boleh tak kita terus nak entry buy daripada M5 ni? Sebab direction kita dah dapat dah ni. Price bergerak secara momentum. Kita pun terus nak entry buy. Letak SL. Letak TP. Bermakna entry buy kita area sini lah. Faham tak? Kita dah dapat direction. Ni. Okay. Bermakna dia pun open tak? Dia pun naik gitu lalu. Kita pun entry lah buy area sini. Ni contoh. Aku tunjuk contoh detail punya. Ni. Kat sini kita entry buy. Ni. Kotak ni adalah kotak ni. Okay. Kita pun entry buy. Okay. Dia pun running sikit. Kita entry buy sini. Sini. Jadi, boleh ke tak boleh? Aku nak tanya jawapan tu. Okay. Okay. Pik jawab, boleh. Macam email, tak tahulah dia tak jawab. Boleh. Jadi, kalau Pik tengok sini, ni adalah H4 yang baru open. M5. Okay. Apa dia buat ni, Pik? Cuba Pik komen. Dia buat apa ni? Low. Dia open buat low. Okay. Yang ni dia open, dia ada low tak? Yang ni. Tak ada. Jadi, antara 1 dengan 2 ni, adakah dua-dua boleh entry ataupun satu saja boleh entry? Mana? Ni 1. Ni adalah 2. Ada. Adakah dua-dua boleh entry buy ataupun satu boleh entry buy ataupun 2 tak boleh entry? Kalau 1 dengan 2 boleh entry, komen. 1 je. Jadi, betul lah. 1 je boleh entry. Sebab apa hot ni kita tak boleh entry walaupun dia break up? Ni. Tapi contoh pula, Pi. Dia break up ni, dia boleh pergi 100 pip. Ni, dia pergi 100 pip. Okay. Bermakna kita boleh kata kalau kita tak entry ni rugi ke tak?
Okey, pik gi balik dulu, biar sampai rumah sebab ni adalah topik penting ah, pik balik dulu. Sebab pik balik biasa 3 minit je, eh. Nanti pik masuk gak komen, sampar dah. Aku kena stop di sini. Tidak gak tok kusyuk. Sabar dah laju sangat. Okey, minum air ni mentah. Okey, kita sambung balik Okey, contoh Pik, tapi Pik jawab nombor satu je boleh entry. Sebab dia open, dia ada low, dia pun buat hard. Okey, dia open, dia pun buat low, dan dia break up. Tapi situasi nombor dua ni Pik, ya, situasi nombor dua ni, lepas dia break up, dia boleh pergi 100 Pik. Dia boleh pergi 100 Pik. Bermakna dia trigger 100 Pik macam yang ni punya. Yang ni. Rugi, rugi tak kalau kita tak ambil? Cuba jawab. Rugi tak kalau kita tak ambil entry buy yang ni? Sebab dia boleh pergi 100 Pik ni. Dia boleh trigger 100 Pik. Rugi. Okey. Pik jawab rugi. Okey. Okey. Contoh. Pun tunjuk contoh Okay. Dalam satu dengan dua ni, tapi yang dua ni 10 kali dia jadi, 10 kali dia buat gini, tapi 2 kali je dia boleh sampai tipis 100 pip. 8 kali lagi tak sampai tipis. Bermakna 8 kali lagi dia buat gini. Bermakna ni adalah compression hawk selepas dia break up, dia naik, dia buat gini. Bermakna 2 kali saja. 2 kali sahaja yang trigger TP 100 pip. Okay. Kita senang sambung lagi ayat ni. 8 kali lagi semua
P. P. Okay. Yang ni pula, yang ni pula, kita ejah ayat ya. Hai. Yang ni pula, dua kali P, P, 8 kali win. Trigger TP. Okay. Adik. Okay. Cuba pergi jawab. Hok mana lebih rugi? Satu ke dua? Hak mana kanak ni? Okay. Contoh Ya, contoh. 8 kali ni, dia tak sampai tipis ke tepi. Bermakna dia hanya pergi sebanyak. Lepas ada breakout ni, contoh. Ni adalah trend line. Contoh full lukis ni adalah yang ni punya. Yang ni punya. Okay? Bermakna, dua kali sahaja yang dia trigger 100 pip. Bermakna dia trigger 100 pip ni yang boleh breakout ni. Kalau kita entry, ni, sebab dia open ni tak ada low dah. Dia open tak ada low, dia breakout. Dan dia boleh trigger 100 pip. Oh ni 100 pip. Dua kali sahaja yang trigger ni dia boleh sampailah 100 pip tu. Dua kali sahaja yang TP 100 pip. Tapi 8 kali lagi semuanya fail. Tak sampai TP 100 pip. Dia breakout, dia naik compression, dia terjun. Bermakna kena SL lah. Tapi yang ni punya, dua kali kita jumpa yang gini, dia compression, dia pun open, dia buat low, dia breakout. Tapi dua kali dah you fail. 8 kali lagi tu semua win trigger 1 pip, 1 pip, 1 pip. Jadi, hak mana lebih rugi? Kalau tadi pip ayat, kalau kita tak entry ni rugi. Ni, rugi lah sebab dia boleh sapa 1 pip. Tapi, hak mana lagi rugi? Faham tak maksudnya? Bermakna, nombor dua lah lagi rugi. Sebabnya, rugi bukan rugi entry. Bermakna, walaupun dia hanya sekadar jadi dua kali tu, tak rugi pun kita tak entry. Tak rugi pun. Dia ibarat macam contoh dia macam ni. Macam ni punya. Mana tu? Yang pik tunjuk air kami tu. Ni. Yang air kami punya. Pik ada tarik trend line kat sini. Ni. Contoh. Walaupun dia boleh trigger 100 pik, SL dia adalah lebih kurang 35 pik. Tapi dia trigger 1 pik. Okay. Pik ada tengok tak full entry buy sini? Hari Jumaat tu. Tak ada. Tapi adakah rugi kalau full entry? Tak. Sebabnya full dapat lagi jauh. Kat sini. Ni. Full dapat bawah sini lagi entry buy. Sini ada trigger 1 pik, lepas tu dia boleh naik. Nampak tak? Yang full dapat ni. Yang full dapat ni pik. 370 pik. Tapi full tipis 1 pik je lah. Tapi yang pik dapat 100 pik dapat ni. 150 pik lepas tu. Turun. Sini balik, naik. Turun balik, naik. Tapi yang full punya entry Zah. Naik. Dia masuk new. Ni. Terus tipis 1 pik. Dia turun sikit. Lepas tu dia naik. Lepas tu dia naik. Lepas tu dia naik. Tak ada turun dah. Aku tak rugi walaupun full tech entry. Kalau full kata rugi full tech entry, rugi juga full tech entry yang ni. Ni. Dia tak kena SL ni. Ni. Kalau letak SL 40 pip tak kena ni. 50 kita contoh 50 tak kena. Tapi dia boleh trigger ya. Ni. Boleh turun je profit. Mana rugi lah kalau full tech entry sini full tech entry.
Sini put entry by. Rugi lah. Ni. Sini put entry. Sebabnya put tak ada direction. Jadi bila tak ada direction, setiap compression, dia nak trigger 100 peak tu payah, Pik. Dia nak trigger 100 peak tu tak sabar. Dia nak pergi 100 peak. Dia jadi macam gini lah. Ni. Tarik trend line. Entry kena SS. Tarik lagi trend line. Tarik lagi trend line. Entry buy kena SS. Kadang-kadang kat jadi. Kita tak sihat kadang-kadang jadi. Kita nak correct jadi. Jadi kita cuba tengok. Betul ke hari Senin tu sampai ke hari Selasa tu correct jadi? Ha. Jadi yang kita nak adalah dia open, dia buat low. Ni. Yang ni kita nak. Ni. Dia open, dia turun sikit dan dia break up. Tapi lagi comel, kalau dia open dia buat gini. Ni adalah X4 yang baru. Dia pun open, dia naik atas sikit, dia pun turun, dia compression, dia break up dan dia key. Dan ni lagi comel. Tapi kalau dia buat situasi gini, bukan tak boleh entry, boleh je entry. Tapi syarat dia open kena ada low. Di time frame M1 ni ada je ni, tapi tak boleh nak turun time frame M1. Tu tak tahu siapa kau dah, tapi siapa ya aku. Esok dia market open tak siapa dah tu. Dia ngam-ngam siapa ni. Sebab M1 ni ada je ni trend lah dia ni. Ni. M1 ni. Ada je trend lah dia. Kalau M1, entry sini pun boleh je ni. Entry buy sini pun. Boleh je. Ni. Gitu. Open dia mana? Open dia. Sini. Sini open dia ni. Dia open dia naik, dia turun buat low dan dia pun break up. Kita gabung ni yang X4 yang sebelum punya. Tapi pun nak tanya Pik. Benda ni Pik nak screenshot ke tidak? Kalau Pik nak screenshot, ambil je lah. Kau kalau Pik ada rekod dah kau apa kau. Nak? Okay, screenshot. Screenshot. Teh balik. Okay. Pun nak delete dah ni. Okay, done. Selesai. Merah. Pun nak delete. Okay. Kita pergi yang H4. Okay, ni H4 selepas. Ni H4 sebelum. Okay. Okay. Kita tarik panjang sikit. Kita tarik sikit. Okay, contoh. H4 hot sebelum ni, dia compression. Dan dia pun close. Close. Okay. Trend line yang ada. Contoh kita ambil ni adalah di time frame M5. Okay. Contoh, kita ambil di time frame M5. Okay. Pik pun tunggu. Direction dia bagi macam ni. Kita ambil nombor 2. Price bergerak secara momentum. Okay. Bermakna ni adalah kanan nombor 2. Price bergerak secara momentum. Kanan. Okay. Bergerak secara mon. Bermakna kalau kanan bergerak secara mon, dia tak ada dah time frame M1 ko, time frame H1 ko, tak ada. Dia terus kepada H4 terus. Bermakna yang ni lah. Yang ni punya. Okay. Kotak ni adalah yang ni punya. Dia baru open. Ni. Ni punya. Okay. Tarik bawah sikit. Bagi nampak. Sama detail dengan dia. Okay. Dalam ni dia ada compression. Ni. Dia ada compression. Ni. Lepas tu open je candlestick baru H4 ni, bermakna open yang ni lah. Dia open, dia pun tak backup. Dia naik dulu. Dia naik, dia pun turun bawah ni dan dia compression.
dan dia compression. Ada jadi perlukah kita tunggu dia ni break up macam ni? Bermakna dia satu candlestick, dua candlestick, tiga candlestick. Bermakna kita kena tunggu dia break up sama sini baru kita entry buy kah? Macam mana? Cuba Pik jawab dengan bijak sana gap Pik belajar. Sebab ada soalan Fu tak tanya. Tapi Pik boleh tambah. Ha. Contoh SA dia ni, kalau kita entry buy ni, SA dia ni jadi lebih besar. 90 Pik contoh. SA dia ni 90 Pik. Okay. Tapi compression ni break up. Lepas break up, dia trigger Pik 100 Pik. Oh, contoh, dia trigger 100 Pik. Cuba Pik jawab. Kita nak handle macam mana situasi gini, Pik? Apa hok Pik nampak? Hopeful lagi. Pik boleh jawab dua soalan. Satu, dua. Okey. Soalan satu tadi Pik jawab turunkan TF lagi untuk cari SL kecil. Okey, bermakna M1 lah. Okey. Okay. Tapi jawab Pik nombor satu ni pun tak sih. Walaupun ni betul tapi ni adalah situasi bukan Funo. Jawab ni bukan jawab Funo. Pik ada dua lagi. So lagi Pik boleh isi. Apa Pik nampak? Macam mana Pik nak handle? SA dia ni makan sebanyak 60 Pik. Daripada sini sampai ke break up ni adalah sebanyak 60 Pik. Pik jawab nombor dua. Macam mana kita nak selesaikan situasi ni? Dah lah, ya pergi pulak tu 100 Pik. Biarkan saja dan tunggu next setup. Okey. Kita ambil soalan Pik ni. Biarkan next setup. Biarkan saja. Biarkan saja dan tunggu next setup. Okey. Jawab Pik ni adalah merugikan. Jawab nombor dua ni merugikan entry ni. Sebab dia boleh trigger. Kita dah dapat direction ni. Kita dah dapat direction bergerak secara momentum. Lepas tu ada compression. Cuba Pik screenshot. Pik tunjuk ke Fu. Berapa compression ada di Fuluki. Dan berapa compression yang dia break up. Cuba Pik tunjuk. Pik screenshot. Screenshot sini ya. Yes, screenshot dalam screen ni. Lepas tu Pik coteng, Pik buat bulat. Berapa ada jumlah compression dari situasi Fuluki. Aku nak tengok macam mana Pik punya cerdas tu laju, bermakna pemikiran tu laju, tepat takak.
Come on, come on. Mana Pik? Mana Pik? Aku nak Pik screenshot. Pik atas mana tu? Pik atas mana Mana Pik? Pik atas mana tu? Ni atas dalam komen ni. Kau komen ni tak boleh atas gambar Boleh kan? Ni atas sini Pik. Baru keluar. Ada dua. Okay. Jadi ada dua compression Pik. Jadi boleh tak kita nak pakai compression yang kedua ni? Boleh tak kita nak pakai compression silap kau. Boleh tak kita nak pakai compression ni untuk tarik gini dan kita kata ke bawah ni adalah compression breakup dan kita buat keputusan untuk ambil entry sini bar. Tapi sini dia tak breakup lagi, kita entry bar dah. Lepas tu baru dia breakup. Bermakna dua-dua compression ni hak mana salah? Adakah dua-dua betul ataupun ada salah? Atas sekali salah, okey. Tapi kalau atas sekali ni salah, sebab apa Pik tarik dah trend line awal-awal? Kalau dia salah. Bermakna Pik tak perlu tarik, Pik tunggu je sini. Jadi jawab pada dia, dua-dua compression ni adalah betul. Tapi dia sudah create net compression Pik. Bila dia create net compression, kita tak payah pakai dah lah compression ni. Sebab apa kita tak payah pakai compression ni? Sebab dia dah create compression baru. Ni. Dia dah create compression baru. Bila dia create compression baru, tak payah pakai dah lah compression ni. Kalau Pik nak pakai juga, Pik nak tunggu dia break up. SA dia jadi macam ni. 60 Pik. Jadi kita pakailah compression ni. Faham tak? Jadi awal-awal kita fokus kepada compression ni. Tapi compression ni dia tak break up. Dia buat macam mana? Dia open, dia naik, dia pun turun dan dia buat net compression. Tapi kalau dia tak compress, bermakna contoh dia buat gini. Ada compression, puluki yang sama je ni. Okay, puluki yang sama. Okay. Tapi situasi dia sini, dia open, dia naik, dia pun turun. Ni adalah level open dia lah. Dia turun dan dia break up. Bermakna kita masih boleh pakai compression ni. Ni. Kita masih boleh pakai lagi compression ni. Tapi situasi sini ni, dia create compression baru. Jadi, kita tak payah pakai dah lah compression ni. Kita fokus adalah compression ni. Nampak? Kita fokus. Jadi, sama juga dia berlaku kepada hari Khamis tu. Hari Khamis apa pula? Dia berlaku sama di hari Jumaat. Kalau Pik tengok,
hari Jumaat, okey, kita pergi kepada H4 dulu, H4 dulu, okey. H4 adalah compression breakout. Ni, compression ni breakout compression. Dia bermakna dia breakout dah lah compression ni. Jadi kat sini dia open, sini dia close dan dia open. Waktu dia open, dia tak terus pergi buat high, dia terus pergi buat low. Jadi betul kau dia open dia terus pergi buat low. Cuba kita tengok. Nampak dia open sini, ni. Kita tengok jam bawah ni, adalah 18. 18 ni dia open lah pukul ni. Low dia adalah level sini. Dia open, dia pun naik atas, dia pun turun. Dia buat compression ni. Ni. Dia buat compression, breakout dah compression ni. Tak breakout dan dia pun buat compression baru sini. Nampak tak? Ha, ni. Jadi kalau pun nak pakai juga compression ni, sini pun baru dapat entry. Sini. Jadi SL dia jadi berapa ni, Bik? Ha, ni. Sini. Contoh. SL dia jadi besar lah. Ha, ni. SL dia jadi besar. Tapi sebab dia tinggal ada compression ni tak breakout, dia sudah meninggal catering, dia create lagi sekali compression kat sini. Kat sini boleh tarik, tapi full tarik gini amal ke. Full tarik macam ni. Lepas ni full tarik gini, full rasa macam tak kira breakout lagi ni. Dia pun tunggu lagi sekali, dia compress balik dan baru dia breakout. Ha, ni. Jadi full pakai entry tu adalah kat sini. Ha, ni. Bermakna entry full adalah kat sini. Full tak entry lah sini. Nampak tak beza tak? Walaupun sini ke sini ni, dia beza. Ni. Beza dalam 15 pip. SL dia pun jadi berbeza lah. Kalau kita entry sini, SL dia ni adalah kena duduk sini kalau pakai 40 pip. Yang ni punya SL dia bawah sini kalau pakai 40 pip. Jadi dia berbeza. Jadi cara kita nak handle market ni, bila corporation ni tak breakout, dia tinggal catering ni, tak payah. Tak payah pakai. Tapi kalau dia tak tinggal train pun macam mana contoh dia buat gini? Alhamdulillah. Dia buat gini. Dia pun open yang baru, dia naik, tak ada breakout, dia pun turun. Dia tak ada compress. Dia terus naik dan breakout. Dan dia breakout. Barulah kita pakai yang ni, Bi. Ha, ni. Ni. Baru kita pakai nombor 1 punya ni, Bi. Ni baru kita pakai. Turunkan TF lagi kecil untuk carikan kecil. Barulah kita pakai nombor 1 punya ni. Ha, ni. Bermakna nombor 1 ni, dia duduk di situasi ni. Hot peak coming ni, dia duduk di situasi kat sini. Kat sini punya situasi. Yang ni punya. Contoh dia breakout ni di time frame M15. Kita cuba ambil di M15. SL tu besar contoh. Contoh kita ambil SL. Contoh kita ambil sini. Kat sini. Ha, ni. Kita ambil kat sini. Ambil dekat sini. Tapi yang ni pun boleh tu. Entry bar sebenarnya ni. Masa email hari Khamis tu. Hari Khamis pula dah. Hari Jumaat tu. Boleh je entry bar sini. Tapi dia terus naik ni dengan ni usaha ni. Tak ada ni so dia pakai naik tapi boleh back entry abang ni, tapi kita nak tunjuk contoh. Contoh kita ambil contoh yang ni. Okay, dia breakout ni. Dia breakout. SL dia ni besar tu. 100 pip. Jadi macam mana kita nak handle? Time ni lah kita guna time frame hot peak coming tu. Turun ke satu time frame. Barulah kita turun ke time frame tu. Kita turun time frame. Turun sampai kita jumpa compression di time frame kecil untuk kita dapatkan SL tu kecil. Nampak? Jadi dapat lah.
sini. Ha, so entry je lah buy. Eh, ha. Orang ni ngam-ngam dengan SL ni. People ni boleh entry dah sekarang ni. Ha, ni. Ha, ha, TP lah. Jadi inilah situasi Opik komen tadi. Ni, situasi dia macam ni. Jadi komen Pik tu berguna duduk sini. Time kita nak handle benda ni. Jadi Pik dapat tak? Bukan Pik dapat benda baru, tapi benda, Pik akan dapat benda baru malam ni, tapi benda ni full ngajar dah. Tapi dia step by step lah. Setiap minggu full nak Pik dapat ataupun 2 je. Cukup 2 bulan complete dah. Dapat full ngajar hari-hari. Lepas tu kalau Pik nak mahal, Pik kena crack masuk market. Macam email, bukan crack dia masuk belajar. Tapi dia crack masuk market. Dulu, dia duduk belajar je, tapi dia masuk market acu. Masuk market acu. Tapi bila dia kerakkan masuk market, dia kerak belajar, dia kerak masuk market, dia tahu macam mana nak handle benda ni. Dia tahu macam mana nak handle benda ni. Jadi, sebenarnya, kalau Pik nak tengok perangai market, behavior ni adalah perangai market. Kalau Pik nak tahu perangai market ni lagu mana dia buat, gana-gana dia buat, Pik kena masuk market lah. Contoh macam situasi. Macam mana Fu boleh tarik trend lagi ni? Benda ni jadi dah boleh lah Fu. Awal-awal ni dia buat trend lagi ni, tak kita nak cari share. Trend lah dia buat gini. Jadi kita kena menunggu. Menunggu. Contoh pula ada orang komen. Contoh Pik tanya. Kalau dia tak ada buat sini pun, kita nak tarik trend lah sini. Boleh tak? Boleh. Boleh. Walaupun bawah ni tak ada, tapi bawah Pik nak tarik trend lah sini. Boleh. Nak tarik sini pun, boleh. Boleh je. Sini. Dia kira backup juga. Letak SL, letak TP. Lepas tu, bila dia ada momentum, dia akan compression je. Compression, breakout. Boleh tak nak sambung terlibat atas ni? Boleh. Tapi, kalau macam Fufu tak usah sambung dah sebab kita nak tunggu TP je. 100 pip. Macam yang ni pun dia bagi lagi 100 pip. Tak siapa 100 pip. Ni. Macam Fufu, continuation boleh je. Kalau terlepas sini, boleh continuation sini. Terlepas sini, boleh lagi continuation sini. Nampak? Tapi setiap orang tu dia akan dapat berbeza entry lah. Fu dapat sini. Pik dapat atas ni. Email dapat atas ni. Tapi T kita akan dapat semua 100 pik. Ni. Fu sini 100 pik dah. Pik atas sikit. Baru 100 pik. Email atas sikit. Baru 100 pik. Faham tak? Jadi cuba Pik komen. Malam ni dapat ke tak dapat? Bagaimana dapat benda baru lah. Walaupun benda ni tak baru pun. Benda dah ajar hari-hari lah. Tapi untuk diri Pik sendiri tu, dapat ataupun tak dapat? Yes, jelas dapat. Mantap. Jadi benda ni, dia kena crack masuk market. Tu je. Fu tak boleh nak ayat lagu lain dah, Pik. Fu tak ada dah. Cara-cara lain untuk, contoh Pik tanya, Fu ada tak teknik lain biar kita boleh terik? Tak ada. Tak ada sebab Pik sendiri kena masuk belajar dalam market pula. Sebab lepas pada Pik belajar dengan Fu, Pik tahu dah perangai Fu. Perangai Fu ni beda. Contohnya beda ko, kejap-kejap kira naik ko. Kejap-kejap ceramah ko. Bermakna Pik sudah tahu perangai Fu. Jadi sebelum Pik masuk kelas tu, Pik tahu dah mesti Fu gini. Mesti Fu gini. Tapi sebelum ni Pik tak tahu. Sama juga dengan market.
Pik tak tahu lagi market ni nak gini, market ni nak gini. Kalau dia buat gini mesti dia jadi gini. Benda tu Pik kena duduk dengan market, Pik kena saing dengan market baru Pik tahu kenapa market buat. Tu je. Tak ada solusi dah. Tapi kalau Pik kata tak ada masa pun, kita busy dengan kerja pun, tak boleh nak jawab gapo dah Pik. Okey pun nak ayak berhenti Pik kerja Pik tadi. Pun tak boleh nak jawab gapo dah. Pun tak akan suruh Pik berhenti kerja selagi Pik tak ada akaun 100,000 core system payout selama 5 bulan. Pasal lagi Pik sebab apa? Lepas pada Pik boleh payout selama 5 bulan atau 4 bulan, Fu izinkan Pik berhenti kerja sebab kita tak ada komitmen Pik. Bermakna kita tak ada anak bini. Jadi kita boleh buat sesuatu tu dengan yakin dan kita boleh fokus. Tapi bila kita ada anak bini Pik, kita jadi tegak Pik. Kalau aku berhenti ni, kena kau tak jadi aku terik. Bila aku nak cari kerja mula. Jadi disebabkan kita sakut dengan ada anak bini. Tapi bila kita bergerak solo ni, kita tak ada komitmen Pik. Kalau Pik balik duduk kampung pun, Pik tak kerja pun, Pik akan pergi Pik makan lagi. Tapi bila kita ada anak bini, kita tak boleh nak makan sama telah lagi anak bini nak makan. Jadi ada anak bini dia sakut situ. Jadi kita akan buat keputusan berani. Time ni habis. Time kita tak ada komitmen. Bermakna tak ada komitmen ni, kita tak ada anak bini, tak ada lah bayar kotor motor bulan-bulan, bayar kotor bulan-bulan banyak-banyak. Oh. Kalau ada motor pun tak bayar motor pun kita boleh hidup lagi, Bik. Tunggu. Jadi sebab itulah kalau boleh full nak peak fokus biar siapa ada akaun 100,000, Pik boleh pay out selama 3 ke 5 bulan. Bermakna straight. Pik boleh pay out tu bermakna ayah aku kena fokus ke benda lebih keuntungnya. Bermakna aku kena fokus dah ke benda ni. Pik pun buat keputusan, fokus je lah. Jangan pula bila kita berhenti kerja, pek tak saya terik pula. Tu lain lah. Jadi, gitu je lah. Fu boleh ayak. Fu tak ada cadangan kan Pik sebab Fu tak tahu kedudukan Pik lah ke mana. Tempat Pik ayak je luar kita padak tak ada masa. Kita suruh kita dah belajar aja. Waktu tu Fu tak boleh nak ayak Pik. Fu tahu dah nak mengajar kan sebab tu masa Pik di kena ajar. Ni pun Fu boleh ajar ngajar masa ni sebab Fu free bila-bila masa. Kalau Fu kerja malam ni tak boleh nak ngajar dah ni. Fu akan tekan Pik pagi hari lagi serah macam tu. Masuk kerja pukul 10, pukul 8 ngajar dah. Tapi disebabkan Fu ambil timing waktu Pik balik kerja, waktu tengah santai dah tak mikir ke apa dah. Gitu tapi selebihnya Pik kena diri lah tu. Kena ajar timing. Fu tak boleh nak ayak lagu mana Pik. Bermakna Pik ayak, hari cuti apa kita masuk market. Masuk je lah. Hari cuti pun gitu je lah. Contoh kita kerja petang hari ni pun masuk pukul 2. Bermakna tak ada setup pukul 10. Gitu je lah Pik. Tu pun tak boleh nak ayat gapo Pik. Sungguh Pik. Hak tu memang Fu tak boleh nak tolong dah. Fu hanya boleh tolong kau belajar ni lah. Dari segi timing masa tu tak boleh lah. Sebab waktu terik pun memang market pun waktu market comel pun banyak kan set up pukul 2, pukul 6. Pukul 2, pukul 6. Jari-jari sekali pukul 10 malam. Jari-jari sekali 10 pagi. Tu je. Pik tak boleh naik. Kalau market hot full punya, Fu akan adjust setiap kali set up pukul 10 lah kata. 10 malam lah kata. Fu akan adjust time tu. Tapi Fu tak boleh nak adjust lah. Waktu pandai-pandai Pik lah. Mungkin Fu nak lepas diri sendiri. Tak, tapi muka tu Pik lah boleh adjust. Fu tak boleh nak adjust lah. Fu hanya boleh adjust. Gini je lah time Pik ada kerja ni Fu tak boleh masuk kelas. Fu boleh enjoy kelas lagi ke esok. Gitu je. Boleh aja. Okay. Okay, Pik. Mek. Rasa kelas apa sini sebab Fu tak boleh nak tambah banyak-banyak. Sebab Fu kena tambah minggu depan pula. Sebab Fu nak suruh dapat sikit. Kalau Fu banyak-banyak juga,
marketing gaso benda hok penting tu tak sedar sebab ni hok ngajar ni adalah bab penting. Minggu depan pula kita ke akiki. Contoh pula dak, ada hari gapo hok pik cuti, pik pun mesej aku. Kita cuti hari ni Fu. Boleh tak ganti kelas sehari hari ni? Bermakna minggu depan buat sehari je. Boleh juga, tak ada masalah. Mesej aku Fu. Betul macam puas. Tapi kalau pik rasa, "Ayuk cuti ni, tak usah kelas betul-betul nak duduk dalam market seorang." Boleh juga, tak ada masalah. Tapi malam ni Fu syukurlah pik pun dapat ada sikit, tak banyak pun. Daripada hok pik ngajar tadi, daripada corporation H4 tu, dapat ada sikit. Malam dapat sikit. Gabung malam ni sikit. Malam minggu depan sikit. Tapi kalau Fu direct buat esok, lusa, pik tak dapat sebenarnya. Pik walaupun bukan tak dapat, pik dapat tapi pik tak boleh nak buat juga. Sebab pik tak masuk market. Tu je. Jadi Fu Fu sebenarnya buat ngajar 2 minggu sekali, 2 kali seminggu ni, nak suruh masa tu banyak masuk market sebenarnya. Banyak belajar dalam market. Belajar dalam market, belajar dalam market sebab bila pik nak terik, pik tak ada urusan dengan Fu. Pik tak ada pun nak tekan sell kena mesej call Fu ke apa, tak ada. Lepas tu urusan pik dengan market. Jadi pik kena settle dengan market. Untuk belajar settle dengan Fu ni masa-masa gini. Selebihnya pik kena settle dengan market. Bukan pik seorang, seremua. Seremua. Seremua hok mana belajar dengan Fu, diri Fu sendiri juga. Alhamdulillah. Jadi yang tu pik kena pandai-pandai jadilah. Kalau boleh kena kerak sikit masuk market. Jangan pula pik ayah aku kena tukar kerja lah hari ni. Jadi Fu pun, siapa ni? Bila mikir, sia. Sebab orang belajar, bayar dah ribu-ribu. Tapi tak ada masa pula nak tu. Jadi, gana pun nak ayak. Iyalah, tapi Fu tak boleh nak tolong ke apa. Kalau speed mak atau hok pu punya, pu akak pik jadi manager, oh, jadi HR kau, duduk ada store kau, duduk ada jabat kau terik. Kita boleh-boleh masuk. Gitu kita boleh ajar. Tapi speed mak tu bukan fu punya. Itu je. Boleh ayak. Okey. Sudah 11 lebih dah. Fu pun nak sambung lagi tapi Fu bagi ke minggu depan lah. Sebab benda ni kalau Fu sambung dia akan pergi kepada kerja lebih lagi. Tapi takut benda hok Fu nak bagi ni tak dapat. Bermakna terlalu banyak laju Fu bagi jadi tak boleh nak fokus. Jadi fokus dulu hok 2 corporation ni. Lepas tu minggu depan pula. Lambat lagi kelas kita ada dalam 3 bulan lagi. Jangan rusing lah kalau Fu kata kelas tu gelas sampai bulan 12 ni tak pandai lagi. Don't worry. Don't worry about it. Jangan risau. Kita Fu akan boleh tarik lagi sampai bulan 1, sampai bulan 2, sampai pik pandai, sampai poin lain. Tu je. Tapi kalau sampai masa pik kata, bukan pik kata, Fu tengok pik boleh terik dah, boleh buat profit dah. Habis dah lah. Apa-apa boleh tanya dalam grup je lah. Tapi kalau jari-jari sekali, bulan sekali kau, nak ada buat kelas juga, rindu, sorok, korgana kau, boleh buat, tak ada masalah sebab dah jadi team. Tapi pasal kelas tu jangan risau, cuma Fu royak nak habis bulan 12 ni sebab Fu nak suruh cepat pandai, cepat boleh terik, cepat masuk market. Jadi kalau bulan 12 tu Fu nampak macam tak boleh lagi, lanjut pula buat pergi ke bulan depan pula. Fu pun bila-bila masuk ya boleh buat kelas anytime ya. Tak ada sakut ke apa sebab Fu pun tak ada kerja mana. Terik ya kerja Fu. Ni. Okey, Pik. 12.30 dah. Terima kasih. Semoga dapat Pik dapat malam ni. Pik boleh handle lah sikit-sikit dalam market. Walaupun Fu nampak seminggu sekali Pik ni tah nanya soalan tapi nak gana dah. Fu pun faham secara waktu je lah. Okay. Semoga semangat. Ingat ke apa Fu pesan malam. Buat siapa yang Pik. Janganlah nak terik ni semata-mata
Sebab aku nak beli kereta, aku nak bawa awet aku. No, 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 no. Utama kau tua dulu, Mi. Fokus tua dulu. Fokus tua dulu. Senangkan dia dulu. Agak-agak abang pa Jeddah ni tak boleh kerja dah. Oh, boleh bayar. Apa yang boleh beli kita ke abah. Ibu boleh. Walaupun gaji 1,700, kita beli 1,000 boleh tak kerja pun dia ni ada. Benda lain kita boleh bayar. Rumah, ibu bayar, Pik bayar. Oh, tujuan kita tu, Pik. Kita nak orang tua kita ni dia kau tua dengan dalam keadaan tak penat lah. Dia tak ada komitmen dah. Macam lah ni, sebab ada adik lagi, ada waktu belajar, nak kena bayar api, bayar air, untuk makan. Jadi lepas ni, tujuan kita, biar orang tua kita ni tak kerja, tapi boleh makan lebih mewah daripada dia kerja sebelum ni. Gitu ya, tujuan kita. Jadi insyaAllah, Tuhan tolong, apa niat kita, apa niat baik kita, insyaAllah. Tapi, dia tidak akan mari dengan secara cepat. Dia tak mari tegak lalu. Dia akan mari sikit-sikit. Dia perlahan, dia mari sikit, slow-slow. Dia akan mari, dia makan masa 3-4 bulan. 3-4 bulan. Sampai ke makan tahun. Sebab kita nak maintain makan tahun ni sebab kita nak perjalanan kita terlama. Kalau dekat gitu, payah. Payah. Gila, Pik. Kalau Pik dekat gitu, kabar-kabar kaya dekat gitu, payah. Mau lah SDN, kena go to go ni payah. Sebab tu dia kena ada step by step. Okay? Pik genggam ada datang Pik. Gap hop. Hop. Pik suruh fuga. Hop suruh Pik genggam ni adalah genggam full sendiri juga. Itu adalah matlamat full sebenar. Lepas tu lagi, full pun nak duduk dalam satu kelompok. Tim kita adalah hop berjaya. Bermakna, kita boleh tubik lepok tanpa risau pun untuk nak pergi makan mana, nak makan mewah setara mana. Tanpa risau pun mikir, dia ajak pergi makan sini. Dia nak bayar. Tanpa kita tak risau dah benda tu. Macam lah ni kak, kita kalau pun nak ajak pergi makan sini kak, ni kurang tak aktiviti. Di full pun, jadi ikut macam set demo juga. Boleh makan kedai biasa, go 2 ya, full pergi makan situ kata. Rasa nak pergi makan mahal sikit kak. Orang lain tak boleh nak pergi. Full pun pergi sore. Beli balik rumah sikit. Gitu je lah. Ada berita lebih sikit kak. Boleh belanja. Cuma lo ni full bukan tak ada bidang. Bidang ada. Tapi all in kau coin belakang. Ada lebih 100 masuk coin. Lebih 200 masuk coin. Di situ belakang bidang. Memang tak ada masuk. Simpan langsung untuk nak jolly ke apa. Okay. Jadi kita buat. Siapa jadi? Full pun kalau boleh tak. Dia berjaya lah kau. Pun nak duduk sekali ya benar. No. Biar boleh kita tubik laptop sekali. Jadi pun ada masalah duduk kedai kopi, buka iPad, duduk order makan dia, santai, terik pun santai. Gitu lah, kita nak freedom, Bi. Freedom. Dia freedom ni bukan makna kita kena kerja kerah, ada PT banyak dah. Freedom ni kita bekerja sederhana, bekerja cerdas, tapi mempunyai PT yang banyak. Bukan kita kerja kerah, PT banyak dah, kita bekerja cerdas. Tak pakai tenaga yang banyak, tapi hasil dia tu banyak. Waktu kita nak. Okey, Pik. Meh, Assalamualaikum. Selamat malam. Apa-apa. Roger dalam grup esok. Esok pun makan apa dah. Okey. Assalamualaikum. Meh tidur ke, Meh?